5 kriteria syarikat terbaik jual beli emas yang tuan-puan kena tahu. Kalau tuan-puan belum lagi simpan emas, 5 perkara ni penting untuk tuan-puan. Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Okey, yang pertama, harga emas per gram murah. Emas public gold tuan-puan memang yang bukan paling rendah, tapi antara yang termurah di pasaran. Yang kedua, stok tiada had. Tuan-puan nak beli emas 1 kilo setiap hari pun boleh dengan public gold. Public gold ada stok. Yang ketiga adalah spread rendah. Susut nilai emas public gold ni tuan-puan antara yang terendah, iaitu 6 hingga ke 9% sahaja. Which is, kalau tuan-puan nak jual emas, better jual dengan public gold. Dan yang keempat tuan-puan, cawangan yang banyak. Public gold ada 19 buah cawangan dan 6 cabang kantor di Indonesia, iaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Banjarbaru, Jakarta dan Makassar. Dan yang kelima tuan-puan, yang paling penting sekali adalah jaminan untuk public gold beli balik emas kita dengan sangat mudah. Walaupun emas tuan-puan dalam apa keadaan sekalipun tidak sempurna, emas tuan-puan yang rosak, public gold akan beli balik emas tu dengan kita. Ataupun satu lagi, kalau tuan-puan nak jual emas dalam jumlah yang banyak sekalipun, yes, public gold mampu beli. Jadi 5 perkara ni sangat penting untuk tuan-puan yang baru nak bermula, yang baru kenal syarikat emas public gold ni. Jadi semoga perkongsian saya bermanfaat. Jika tuan-puan baru nak mulakan simpanan emas bersama public gold, boleh hubungi saya melalui klik link bio atau rujuk pin video untuk buat pendaftaran akaun secara percuma, kemudian boleh mulakan simpanan emas bersama dengan public gold. Okey.